Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi sekalian. Berpusing-pusing kerajaan Madani cuba untuk nak cover malu konon-kononnya mereka bagi duit raya dekat Terengganu, tetapi hakikatnya duit raya itu datang dari hak rakyat Terengganu iaitu melalui royalti minyak. Sampai mereka nak gunakan hujah Akta Laut dan Wilayah 2012 tuan-tuan untuk menafikan hak Terengganu. Tapi tak apa, tak ada masalah, kita biarkan anak Terengganu sendiri yang jawab perkara itu. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang baru-baru ini anak-anak papa cuba untuk merendahkan kredibiliti Dr. Syamsul Mokhtar dan juga Kerajaan Perikatan Nasional PAS Terengganu. Kerana apa? Kerana konon-kononnya Kerajaan Terengganu ini kononlah dipimpin oleh bakal PM11 itu, ini dan sebagainya. Tiba-tiba tang duit raya minta dengan kerajaan pusat tolong bayarkan RM500 je pula tu kan. Banding negeri lain macam Pulau Pinang bayar berapa, Selangor bayar berapa, macam itulah kira-kiranya. Tetapi macam yang telah saya buat dalam video saya baru-baru ini, berkenaan dengan hal tersebut, duit raya itu yang konon-kononnya dibayar oleh kerajaan pusat itu sebenarnya datang dari duit rakyat Terengganu itu sendiri. Dan itulah duit royalti minyak yang telah dinafikan hak kepada Terengganu terutamanya ketika era Madani ini. Sekedar untuk recap tuan-tuan dan puan sekalian. Dulu-dulu, even zaman Najib ke, zaman Mahathir 2.0 ke, zaman Muhyiddin ke, zaman Ismail Sabri kan, duit royalti Terengganu ini tak kira apa nama pun lah, wang ihsan ke, dana khas ke apa-apa ke, lantak pi kat situ, memang dibayar tanpa gagal 2 kali setahun. Cuma zaman Mahathir je lah dia potong 20% untuk bayar hutang persekutuan. Tak apalah belakang cerita itu. Tetapi at least bayar. Cumanya zaman Madani ini tuan-tuan dan puan sekalian, tidak lagi macam tu. Madani tak bayar dekat Terengganu direct. Sebaliknya, kalau Terengganu nak guna duit itu untuk tujuan mereka, contohnya nak bayar gaji kaki tangan awam ke, nak bantulkan jalan ke apa-apa ke, mereka kena minta daripada MOF. Ibaratnya macam bapak pegang duit anak. Anak kata, bapak nak duit nak beli apa-apa. Okey, bapak bagi. Tapi bila bapak bagi, bapak sound anak, kau ni membazir duit aku je masalahnya kan. Banyak cantik muka kau. Duit tu duit anak kau lah. Bukan duit kau. Engkau tu kan jaga je. Dan patut kau bagi awal-awal. Bukannya kau pegang. Lepas bila anak kau minta, engkau bagi tapi kau buat anak kau macam pengemis. Bukan macam tu sepatutnya tau. Tetapi itulah naratif anak-anak papa pada ketika ini. Konon-kononnya kerajaan Terengganu ini tak ada duit. Tak pandai nak urus negeri. Sampai duit raya pun minta dekat kerajaan pusat. Tetapi kita dah dibang gila-gila tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dah beritahu awal-awal. Ini bukan duit kerajaan persekutuan. Ini duit rakyat Terengganu. Duit royalti minyak Terengganu sebenarnya. Tetapi anak-anak papa bila dah malu macam tu, dia berpusing pula. Dia kata, sebenarnya kan Terengganu tak ada hak pun untuk royalti minyak ni sebenarnya. Sebab diorang lupa kot ada Akta Laut dan Wilayah 2012. Sekadar untuk recap tuan-tuan sekalian, Akta Laut dan Wilayah 2012 ini merupakan akta yang telah menghadkan sempadan perairan negeri sehinggalah 3 batu nautika sahaja dari persisir pantai negeri tersebut. Dia tak ada sampai 200 batu nautika seperti mana perjanjian asal, perjanjian persekutuan, tetapi setakat hak 3 batu nautika sahaja. Tetapi sebenarnya akta itu tidak dipersetujui sebenarnya oleh negeri-negeri yang terlibat. Sebab ialah ada banyak isu lah dengan akta tersebut, termasuklah akta itu dibentangkan dan diluluskan tanpa mendapat kebenaran negeri, termasuklah kebenaran dari Sultan negeri tersebut. Tetapi Rafizi Ramli dalam sidang Dewan telah membangkitkan kembali hal ini dengan satu persoalan. Kenapa ketika 33 bulan jadi kerajaan, mereka tak adjust pun akta tersebut? Ini videonya tuan-tuan dan puan sekalian. Saya rasa kita kena berhati-hati jugalah, terutamanya kalau Kelantan, Terengganu, cerita pasal minyak, royalti dan sebagainya. Kita ada pandangan yang berbeza-beza mengenai tafsiran pelantar benua. Kalau ikut undang-undang 3 batu nautika, itu undang-undang negara. Sarawak ada pandangan lain, Sabah ada pandangan lain, Terengganu ada pandangan lain, Kelantan ada pandangan lain. Kelantan lain sedikit kerana dalam kes Kelantan tu lebih unik kerana yang dikatakan royalti itu bukan pun daripada kawasan di luar pesisir pantai Kelantan. Itu adalah joint development area ataupun kawasan antarabangsa yang dituntut oleh Malaysia dan juga Thailand. Oleh kerana tak boleh bersetuju siapa punya, maka buat satu kawasan dipanggil JDA, ada 2 blok, A18 dengan B17. Sebenarnya ikut undang-undang bukan milik Malaysia, bukan milik Thailand, apatah lagi milik Kelantan. Jadi sebab itu saya rasa kita kena jangan campurkan di antara perkara yang bersabit dengan industri minyak dan gas yang undang-undang dan peraturannya sangat berbeza
dengan industri CCUS ini. CCUS digubal berdasarkan peraturan dan perlembagaan sedia ada berdasarkan 3 batu nautika itu. Kalau contohnya ada yang tidak bersetuju, maka wajarlah undang-undang itu ditukar. Cuma yang saya selalu sebut, dalam tempoh 3/3 bulan semasa Perikatan Nasional jadi kerajaan, tak timbul langsung soal royalti 3 batu nautika dan undang-undang itu tidak ditukar. Tidak ada tindakan mahkamah. Kecuali ada tindakan mahkamah yang dibawa ke mahkamah untuk mempersoalkan 3 batu nautika itu, maka dalam soal CCUS, apa-apa yang dibangunkan di luar 3 batu nautika adalah di bawah peruntukan kerajaan persekutuan seperti yang telah pun kita ketahui. Saya sebenarnya boleh jawab perkara ini tahu. Apa yang dilontarkan oleh Hafizi itu saya boleh jawab, tak ada masalah. Tetapi saya bukan rakyat Terengganu. Saya bukan orang Terengganu. Bahkan isteri-isteri saya juga bukan orang Terengganu. Jadi, apalah salahnya sekiranya kalau saya biarkan anak Terengganu ini tolong jawabkan perkara tersebut. So, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Ahmad Amzal Hashim, Ahli Parlimen Kuala Terengganu yang menang lebih besar dalam PRK Kuala Terengganu dulu kan, untuk jawab apa yang telah dinyatakan oleh Rafizi Ramli itu. Jom tonton. Saya tengok jawapan Rafizi, saya rasa dia menggulung tentang isu CCUS ya. Tapi walau macam mana pun dia ada menyebut tentang masalah Akta Pentas Benua dan juga yang berkait dengan tuntutan royalti petroleum Terengganu lah kan. Jadi yang disebut oleh beliau adalah mengapa dalam tempoh kita menjadi kerajaan selama 33 bulan kita tidak minda undang-undang tu, mengharmonikan undang-undang supaya isu tentang pentas benua ni boleh dimuktamadkan. Sebab ada beliau sebut tafsiran berbeza, Kelantan kata lain, Terengganu kata lain, dan federal kata lain kan. Jadi saya nak maklumkan dalam tempoh sepanjang Perikatan Nasional 33 bulan memerintah, dari segi penyaluran bayaran royalti berjalan dengan lancar, mana dibayar seperti mana sepatutnya. Dan memang ada sedikit isu teknikal berhubung dengan tafsiran yang berbeza antara Kelantan dan Terengganu. Jadi dari segi di peringkat Terengganu kita mengambil sikap ketika itu dikarenakan oleh tumpuan besar negara ketika itu adalah berhubung dengan menyelamatkan negara yang berdepan dengan pandemik COVID-19. Isu bantuan kepada rakyat, isu itu menjadi keutamaan. Maka selagi mana pembayaran penyaluran royalti berjalan dengan baik, jadi kita memberi ruang supaya kajian yang sewajarnya dibuat untuk mengharmonikan undang-undang tentang pentas benua ni, supaya tidak lagi berbangkit tentang isu royalti ni. Tapi walau macam mana pun tak sempat lah kan, tiba-tiba pembubaran berlaku lebih awal. Pendirian kerajaan negeri Terengganu seperti mana yang disebut bahawa Akta Pentas Benua yang 2012 tu kita tolak. Kita tolak. Dan memang jelas dari segi pertamanya akta itu berlangsung selepas daripada perjanjian tu berlangsung lebih 30 tahun. Perjanjian tu tahun 1975. Akta yang mengatakan 3 batu nautika tu baru tahun 2012. Dan akta itu sendiri tidak mendapat persetujuan negeri. Dan dalam Perlembagaan Negara Malaysia, baca perlembagaan, dengan jelas menyatakan sebarang undang-undang yang diluluskan di parlimen, yang mahu diluluskan di parlimen, yang berkaitan dengan kedaulatan negeri-negeri, perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada negeri. Jadi negeri Terengganu tidak pernah meratifikasi pun Akta Pentas Benua, malah untuk menjelaskan lagi berhubung dengan pendirian negeri Terengganu, negeri Terengganu telah membuat putusan baru lagi menyatakan penolakan terhadap akta yang berkenaan.
Jadi saya rasa yang ni jelas dari segi ni. Dan sekarang ni kekuatan kerajaan dari segi tentang apa yang disebut tu sebenarnya bersandar kepada undang-undang darurat yang berlaku, dan apabila darurat tidak lagi berlaku, dia kembali kepada status quo kedaulatan asal negeri Terengganu sebelum masuk dalam persekutuan, iaitu termasuk 200 batu nautika keluar. Itu adalah merupakan kawasan negeri Terengganu. The thing is, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang telah dijawab oleh Dato' Amzad itu betul lah. Nombor satunya sekarang ini, akta tersebut kenapa PN tak adjust sebab ada dua perkara. Nombor satunya, pembayaran tak pernah gagal. Pembayaran cantik. Jadi mereka pun tidak nampak keperluan untuk adjust akta itu secepat mungkin sebab sekarang ini duit itu dibayar dengan cantik. Tak kira zaman Mahathir ke, zaman Najib dulu ke, even zaman Perikatan Nasional, duit itu dibayar dengan cantik. Tak kira tolak ke tak tolak. Dan yang keduanya, pada ketika itu, tumpuan kerajaan bukan untuk akta-akta seperti itu, tetapi tumpuannya lah berkenaan dengan pandemik COVID-19. Dan selepas pandemik dah berakhir, kan, Parlimen dah buka balik sebagainya, kembali ke status quo, maka mereka pun mulalah untuk mengadakan satu kajian untuk mengharmonikan akta tersebut, termasuklah mengambil kira tentang tafsiran yang berbeza antara Kelantan dengan Terengganu. Tetapi tak sempat nak buat habis, tengok-tengok Parlimen kita bubar awal. Bubar dalam 4 ke 5 bulan lebih awal dari tarikh yang sepatutnya. Jadi semuanya tersangkut. Dan kita bajet lah. Kita bajet yang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan menunaikan perjuangan selama ni untuk menjamin hak royalti kepada rakyat Terengganu, Kelantan dan juga mana-mana negeri yang sepatutnya mendapat royalti minyak. Tak sangka pula lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini merupakan orang yang tidak berpegang pada janji. Lidahnya bercabang kan? Tak sangka lah macam tu. Ingatkan Anwar yang selama ini memperjuangkan tentang royalti akan bagi royalti itu dengan sebaiknya. Tengok-tengok di bawah dia pula lah royalti itu dibuat macam harta mak bapak sendiri. Itulah kisahnya tuan-tuan dan sekalian. Dan secara asasnya, kata Dato' Amzad, macam yang saya sebutkan tadi, akta itu tidak diratifikasikan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Sebab apa? Sebab nombor satunya, akta tersebut tidak mendapat persetujuan negeri. Sebab akta itu berkaitan dengan negeri tau. Bukan akta berkaitan pusat. Ia berkaitan dengan kedaulatan negeri. Bila engkau kait dengan kedaulatan negeri, engkau kena dapatkan konsensus daripada negeri itu sendiri. Memanglah pada ketika akta itu dikuatkuasakan, UMNO Terengganu menguasai Terengganu pada ketika itu. Tetapi itu cerita kerajaan. Apa cerita Sultan? Adakah Sultan setuju dengan ratifikasi berkenaan Akta Laut dan Wilayah 212 itu yang telah menghadkan kedaulatan negeri Terengganu? Saya tak dapat bayang, tuan-tuan dan sekalian, Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin akan bersetuju had kedaulatan negeri baginda dikecilkan sampai setakat 3 batu nautika saja dari pesisir pantai. Dan berdasarkan daripada apa yang difahamkan, memang Sultan Terengganu tak setuju benda tu. Memang baginda tidak bersetuju. Tetapi itulah, akta itu telah dibuat dan kita tak boleh buat apalah. Cuma macam saya katakan tadi, seperti mana yang telah disebutkan oleh Dato' Amzad, kenapa zaman PN dia tak nak adjust benda itu lebih awal? Sebab ialah, nombor satunya masa itu macam tak ada keperluan. Duit bayar cantik, tak ada masalah. Dan yang keduanya ketika itu ada benda yang lebih penting iaitu berkenaan dengan COVID. Jadinya apa-apa pun yang paling utama kat sini, kita nak persoalkan. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika banyak pembangkang dahulu begitu lantang memperjuangkan hak royalti bagi negeri-negeri yang ada minyak, tetapi bila dah jadi Perdana Menteri, beliau bertindak sebaliknya bahkan lebih teruk berbanding dengan Perdana Menteri yang terdahulu. Even Mahathir Mohamad 1.0 pun dia tukarkan daripada royalti minyak ke wang ihsan dan bagi kurang dari apa yang sepatutnya. Tetapi at least dia bagi juga. Dia bagi tanpa syarat. Dia bagi, nah, aku bagi kau sikit tapi duit kau. Kan? Kau tak minta apa-apa kat aku, ni duit kau. Itu je. Tetapi bila zaman ke Anwar, oh, duit tu dia pegang. Pegang habis. Kalau kau nak, kau kena claim. Kalau kau nak, kau kena minta. Kau kena pohon. Itu isu dia. Dan bila kerajaan di Terengganu memohon agar diberikan duit untuk mereka bayar bonus raya, tiba-tiba pula dia anggap macam, oh, Terengganu telah minta duit pusat. Celah mananya bang masalahnya kan. Tetapi itulah dia. Sekarang ini pokok pangkalnya yang kita tahu. Kerajaan Madani ini sebenarnya satu kerajaan yang tak tahu malu sebab dia pegang duit orang lain tapi klaim macam duit dia. Yang keduanya, mereka ini memang lidah bercabang. Dulu janji lain, sekarang buat lain. Itu isu dia. Dan kepada Rafizi, memang saya faham. Anda seperti mana setro-setro Pakatan Harapan yang lain memang akan cuba menggunakan Akta Laut dan Wilayah. Tetapi itulah, tak sangka pula lah. Mereka yang dahulunya membantah kekejaman itu, mereka pula yang melaksanakan kekejaman itu. Tetapi Rafizi, saya cakap terus terang lah. Daripada anda duk sibuk pasal Akta Laut dan Wilayah dan sebagainya, baiklah anda sebagai Menteri Ekonomi, anda tolong dah keluarkan formula-formula untuk pulihkan balik ekonomi negara kita ini. Yang sekarang ini kita tengok makin lama, tiap-tiap minggu dah pelabur-pelabur luar telah menjual equity-equity mereka dekat bursa. Dan FDI kita pun tidak meningkat mana pun masalahnya kan. Janji pelaburan masuk bilion-bilion. Tetapi yang masuk sebenarnya tak sampai 10% pun dari jumlah itu sebenarnya.
Itu yang patut anda fikirkan, Rafizi, daripada anda mengiyakan dan menegakkan satu undang-undang yang zalim dan juga menekan hak rakyat Terengganu serta Kelantan serta menafikan bidang kuasa Sultan negeri masing-masing. Itulah dia. Kalau tidak, jangan marahlah kalau gelaran Datuk Seri anda ditarik balik. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.